ayat 55 surah Al-Ahzab, dan tidak ada salahnya kepada perempuan-perempuan, yakni yang tidak berpakaian, yang melindungi anggota yang haram dipandang oleh lelaki asing itu. Kita maklum bahawa ada aurat yang haram dilihat oleh lelaki ajnabi, dan ada bahagian aurat yang ada kelonggaran yang tidak perlu ditutup oleh seorang perempuan sewaktu dia di rumah. Jadi kalau di luar rumah ada dua pandangan. Pandangan yang pertama kata seluruh anggota badan seorang perempuan itu aurat, dan ada pandangan yang mengecualikan muka dan kedua telapak tangan itu aurat di luar rumah. Adapun di dalam rumah ada kelonggaran seorang perempuan itu untuk dia menzahirkan rambutnya seperti mana bahagian lehernya dan juga bahagian lengan dan juga bahagian betis kakinya. Ini batasan aurat dengan sesama mahram. Jadi Allah kata tidak ada salahnya kepada perempuan-perempuan, yakni untuk dia tidak berhijab menemui bapa-bapa mereka. Bapa mahram, anak-anak lelaki mahram, adik-beradik lelaki mahram, anak-anak lelaki saudara lelaki mereka, anak-anak lelaki saudara-saudara lelaki mereka, anak-anak lelaki saudara-saudara perempuan mereka, yakni anak-anak buah lah. Anak-anak buah sebelah adik-beradik lelaki, sebelah adik-beradik perempuan, dan perempuan-perempuan Islam.